Pernah dengar frozen shoulder? Frozen shoulder ni di mana bahu ni dah rasa macam sangatlah keras dan tak boleh nak bergerak, macam tersangkut. Biasanya tanda-tanda terkena frozen shoulder ni adalah susah nak gerakkan. Memang bahu tu dah tak boleh dah nak angkat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Dah memang tak boleh nak buat apa-apa. Memang keras macam tu, keras kejung macam tu. Kedua, rasa sakit sangat-sangat dekat bahu tu masa nak gerakkan. Kadang-kadang tu sakit tu bukan setakat dekat bahu je. Boleh jadi menjala sampai ke lengan juga. Yang ketiga, pergerakan pun dah jadi terbatas. Pergerakan yang melibatkan bahu ni terbatas lah. Contohnya macam nak sikat rambut ke, nak buat aktiviti harian pun memang sangatlah terbatas dah bila terkena frozen shoulder. Dan yang terakhir adalah sakit pada waktu malam, bertambah sakit pada waktu malam. Frozen shoulder ni biasanya akan lagi-lagi bertambah sakit pada waktu malam bila kita nak kadang-kadang nak tidur pun dah jadi susah dah sebab bahu kita ni dah memang kaku sangat-sangat. Frozen shoulder ni boleh terjadi disebabkan otot di bahagian bahu tu mengalami kecederaan ataupun pembedahan, ataupun boleh juga disebabkan oleh diabetes. Kalau akak abang ada tanda-tanda macam ni, bolehlah segera ke hospital untuk mengelakkan daripada makin teruk. Ingat saya itu seni, bukan sekadar rutin.